Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Adlina binti Zanal, BA 24110634. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan Kesatuan Eropah, iaitu bertajuk Huraikan Sejarah Evolusi Kesatuan Eropah dari tahun 1994 hingga 2024 dengan merujuk kepada beberapa perjanjian penting yang membentuk proses integrasi Eropah. Dan sejauh manakah proses integrasi ini berjaya membentuk identiti bersama dalam kalangan anggota dan rakyat Kesatuan Eropah. Berikan contoh yang sesuai. So, saya akan teruskan dengan pengenalan dahulu. Jadi, secara ringkasnya, Kesatuan Eropah merupakan sebuah organisasi yang diwujudkan bagi mengeratkan kerjasama antara negara-negara Eropah. Contoh negara-negara Eropah seperti Denmark, Belgium, Austria. Jadi bermulanya selepas perjanjian Maastricht, EU terus mengalami pelbagai perubahan dan perkembangan yang besar dari tahun 1994 hingga tahun 2024. Dan proses integrasi ini bukan sahaja fokus kepada aspek ekonomi tapi juga fokus melibatkan aspek politik, sosial dan juga budaya. Ada 3 aspek yang mereka fokuskan. So, sepanjang tempoh tersebut, beberapa perjanjian penting telah diperkenalkan bagi mengukuhkan Kesatuan Eropah. Antaranya ialah Perjanjian Amsterdam, Perjanjian Nice dan Perjanjian Lisbon. Perjanjian-perjanjian ini membantu untuk memperkukuhkan institusi Kesatuan Eropah, meningkatkan kerjasama antara negara anggota serta menjadikan pentadbiran EU lebih cekap dan sistematik. Selain mengukuhkan kerjasama, EU juga berusaha memupuk identiti bersama dalam kalangan rakyatnya. Contohnya melalui penggunaan mata wang euro, bendera Kesatuan Eropah dan program Erasmus Plus yang memberi peluang kepada pelajar untuk belajar di negara anggota yang lain. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan rasa kekitaan sebagai warga Eropah. Namun begitu, usaha ini masih berdepan dengan beberapa cabaran. Contohnya macam krisis hutang Eurozone dan Brexit membuktikan bahawa masih terdapat rakyat yang lebih mengutamakan identiti negara masing-masing berbanding identiti sebagai warga Kesatuan Eropah. So, walau bagaimanapun, cabaran seperti krisis hutang Eurozone dan Brexit menunjukkan identiti nasional masih kuat dalam kalangan sebahagian rakyat Eropah. Jadi saya akan pas kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah konsep integrasi Eropah. Integrasi Eropah merujuk kepada proses penyatuan negara-negara Eropah di mana melalui kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan undang-undang untuk mencapai keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Proses ini telah bermula selepas berlakunya Perang Dunia Kedua sebagai usaha untuk mengelakkan konflik berulang serta bagi mengukuhkan hubungan antara negara-negara Eropah. Hasil daripada proses ini, Kesatuan Eropah ataupun European Union (EU) telah ditubuhkan sebagai organisasi yang menyelaras kerjasama antara negara anggota. Menurut HAS 1998, integrasi ialah proses politik di mana negara-negara secara beransur-ansur mengalihkan sebahagian kuasa membuat keputusan kepada institusi bersama bagi mencapai kepentingan kolektif. Ini menunjukkan bahawa integrasi bukan sekadar kerjasama biasa, tetapi turut melibatkan perkongsian kedaulatan dalam bidang tertentu seperti perdagangan, ekonomi dan dasar bersama. Stil perkembangan integrasi Eropah bermula dengan penubuhan European Coal and Community (ESC) pada tahun 1951, diikuti oleh European Economic Community (EEC) melalui Treaty of Rome pada tahun 1957. Seterusnya, Treaty of Maastricht pada tahun 1992 menubuhkan Kesatuan Eropah (EU) secara rasmi dan memperluaskan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, politik dan juga keselamatan. Jika dilihat dari sudut teori, neo-functionalism yang dibenarkan oleh HAS itu sendiri telah menjelaskan bahawa kerjasama dalam satu sektor akan mendorong kerjasama dalam sektor lain melalui konsep spillover. Sebaiknya, intergovernmentalism oleh Maurice Vicks 1993 telah menegaskan bahawa negara anggota masih memainkan peranan utama dalam menentukan hala tuju integrasi melalui rundingan dan persetujuan bersama.
Secara keseluruhannya, integrasi Eropah telah menjadikan EU sebagai contoh paling berjaya bagi integrasi serantau. Walaupun menghadapi cabaran seperti Brexit dan perbezaan kepentingan antara negara anggota, integrasi ini cuba memainkan peranan penting dalam mengekalkan keamanan, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan memperkukuh kerjasama antara negara-negara Eropah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatia Atira binti Sufian, memegang nombor metrik PA 24110192, dan saya akan menerangkan tentang evolusi Kesatuan Eropah ataupun EU melalui perjanjian-perjanjian penting. Secara ringkasnya, dari tahun 1994 hingga tahun 2024, EU mengalami satu proses integrasi yang semakin mendalam, dan kerjasama yang pada awalnya tertumpu pada aspek ekonomi telah berkembang kepada aspek politik, sosial, institusi dan juga keselamatan. Dan terdapat 4 perjanjian utama yang akan dibahaskan, iaitu Perjanjian Maastricht, Perjanjian Amsterdam, Perjanjian Nice dan juga Perjanjian Lisbon. Untuk perjanjian yang pertama, iaitu Perjanjian Maastricht. Perjanjian Maastricht adalah satu perjanjian yang ia merupakan satu titik perubahan penting kerana secara rasminya ia menumbuhkan kesatuan Eropah. Selain itu, Perjanjian Maastricht ini memperkenalkan konsep kewarganegaraan Eropah yang menubuhkan kesatuan ekonomi dan monetary EMU, serta menjadi asas kepada penggunaan mata wang euro. Perjanjian Maastricht juga berjaya mengukuhkan integrasi Eropah daripada aspek ekonomi dan identiti bersama rakyat Eropah secara umumnya. Untuk Perjanjian Amsterdam pula, perjanjian ini memberikan penekanan kepada hak asasi manusia, kebebasan, keselamatan dan juga keadilan. Ia memperluaskan kerjasama dalam bidang-bidang imigresen dan kawasan sempadan, serta mengukuhkan lagi sistem Schengen yang membolehkan rakyat bergerak dengan lebih bebas di dalam negara-negara anggota. Hal ini sekaligus meningkatkan lagi mobiliti dan interaksi dalam kalangan masyarakat Eropah. Kesimpulannya, kedua-dua perjanjian Amsterdam dan juga perjanjian Maastricht ini menjadi asas kepada pembentukan Eropah yang lebih bersepadu dan juga berkesan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ramisa binti Timur, memegang nombor metrik BA 24110590. Perbincangan seterusnya akan menumpukan kepada evolusi integrasi iaitu EU selepas perjanjian Maastricht dan Amsterdam, iaitu melalui perjanjian Nice dan Lisbon yang memainkan peranan dalam memperkukuhkan struktur institusi dan peranan global EU itu sendiri. Jadi untuk bahagian saya pula, saya akan fokus kepada dua perjanjian penting dalam evolusi kesatuan Eropah ataupun EU, iaitu perjanjian Nice dan Lisbon yang turut memainkan peranan yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat dahulu, perjanjian Nice ni yang berkuat kuasa sekitar 2003. Ini sebenarnya diwujudkan untuk memastikan EU tu dapat berfungsi dengan lebih efisien. Ini kerana pada masa itu EU ni sedang bersedia untuk menerima lebih banyak negara anggota. Jadi antara perkara penting yang telah diperkenalkan adalah dari segi perubahan dalam sistem pengundian, penstrukturan semula Parlimen Eropah dan juga pembaharuan institusi yang bertujuan dalam proses membuat keputusan dalam EU yang boleh menyebabkan ia lebih cepat dan sistematik. Jadi apa yang lebih menarik, kesan daripada perjanjian ini berlakunya pembesaran besar EU pada tahun 2004 di mana 10 buah negara baharu dari Eropah Tengah dan Timur menyertai EU seperti negara Poland, Hungary dan Republik Czech. Jadi ini sangat penting sebab ia menunjukkan penyatuan Eropah selepas berakhirnya Perang Dingin, di mana negara yang sebelum ini berbeza blok politik yang akhirnya berada dalam kesatuan yang sama.
Jadi di sini kita boleh nampak integrasi EU itu sendiri ni bukan sahaja berkembang dari segi struktur tetapi juga dari aspek geografi ataupun politik. Seterusnya, kita pergi ke bahagian Perjanjian Lisbon yang telah berkuat kuasa pada tahun 2009, di mana perjanjian ini pula lebih kepada pengukuhan struktur EU selepas pembesaran besar itu tadi. Jadi, melalui Perjanjian Lisbon, EU ini telah memperkenalkan jawatan sebagai Presiden Majlis Eropah secara tetap supaya kepimpinan itu lebih stabil dan tidak berubah-ubah. Bukan itu sahaja, terdapat juga jawatan High Representative untuk dasar luar di mana suara EU ni dia lebih bersatu dalam hubungan antarabangsa. Jadi bila kita lihat kesannya, EU ni dia lebih kuat yang bukan sahaja dalam pentadbiran dalaman tetapi juga semakin aktif di peringkat global sebagai contoh dalam isu perubahan iklim, perdagangan antarabangsa dan keselamatan dunia. Jadi secara ringkasnya, perjanjian Nice dan Lisbon ni menunjukkan bagaimana EU itu berkembang daripada kesatuan serantau kepada organisasi yang lebih kukuh, bersatu dan juga lebih berpengaruh di peringkat dunia global. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Naroksa dan saya akan menerangkan tentang motivasi politik, ekonomi dan juga sosial yang mendorong kepada proses integrasi kesatuan Eropa pada tahun 1994 sehingga 2024. Jadi integrasi ini bukan sekadar untuk menyatukan pasaran, tapi juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan, kestabilan, serta hubungan yang lebih erat antara negara-negara anggota dan juga rakyat Eropa. Oleh itu, dalam kali ini saya akan menerangkan 3 motivasi yang mendorong kepada proses integrasi kesatuan inilah, yaitu politik, ekonomi, dan juga sosial. Pertama sekali, motivasi pertama ialah politik, yang dimana tujuan utama adalah untuk menjamin keamanan dan juga kestabilan di benua Eropa, serta mengelakkan berlakunya konflik antara negara-negara anggota. Selain itu juga, perluasan keanggotaan EU ke negara-negara bekas komunis juga bertujuan mengukuhkan demokrasi, kedaulatan undang-undang, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Melalui Perjanjian Amsterdam dan Lisbon, kerjasama dalam bidang keselamatan, immigration, dan juga dasar luar turut diperkukuhkan. Kesannya, negara-negara anggota dapat bertindak sebagai satu blok yang lebih kuat dan berpengaruh dalam sistem antarabangsa dari segi politik, ekonomi, dan juga sosial. Seterusnya, motivasi kedua ialah motivasi ekonomi. Integrasi ekonomi membolehkan negara-negara anggota menikmati pasaran tunggal melalui pergerakan bebas barangan, perkhidmatan modal, dan juga tenaga kerja. Perjanjian Maastricht juga membuka jalan kepada penggunaan mata wang euro yang memudahkan perdagangan serta mengurangkan kos pertukaran mata wang. Selain itu, negara-negara yang kurang maju turut menerima dana pembangunan dan peluang pelaburan daripada EU. Walau bagaimanapun, integrasi ekonomi juga menghadapi cabaran seperti krisis ekonomi zona euro yang menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tidak dinikmati secara sama rata oleh semua negara anggota. Dan akhir sekali ialah motivasi sosial. Integrasi sosial ini bertujuan meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui kebebasan untuk tinggal, belajar, dan juga bekerja di negara-negara anggota lain. Antara contoh yang paling berjaya ialah program Erasmus Plus yang memberi peluang kepada pelajar mengikuti pertukaran akademik di seluruh Eropa. Program ini membantu juga meningkatkan integrasi budaya serta membentuk identiti bersama sebagai warga Eropa. Namun begitu, isu migrasi dan identiti budaya masih menjadi cabaran karena terdapat negara yang lebih mengutamakan kepentingan nasional berbanding integrasi yang lebih mendalam. Kesimpulannya, motivasi politik, ekonomi, dan juga sosial saling melengkapi dalam memastikan kejayaan proses integrasi kesatuan Eropa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor pembentukan identiti Eropah. Secara umumnya, identiti Eropah merujuk kepada semangat kekitaan yang dikongsi oleh rakyat negara-negara anggota Kesatuan Eropah. Identiti ini tidak menggantikan identiti kebangsaan setiap negara, tetapi melengkapkannya melalui perkongsian sejarah, nilai, budaya dan matlamat bersama. Faktor pertama ialah integrasi politik dan ekonomi. Kesatuan Eropah telah menubuhkan pelbagai institusi bagi menyelaras dasar bersama dalam kalangan negara anggota. Selain itu, pelaksanaan pasaran tunggal, penggunaan mata wang euro oleh sebahagian negara anggota selalu
serta kebebasan pergerakan barangan, perkhidmatan modal dan rakyat telah mengeratkan hubungan antara negara-negara anggota. Keadaan ini menjadikan rakyat Eropah lebih saling bergantung antara satu sama lain serta mengukuhkan identiti mereka sebagai warga negara Eropah. Faktor kedua ialah sejarah dan warisan bersama. Negara-negara Eropah berkongsi sejarah yang panjang, termasuk warisan tamadun seperti Empire Rome, zaman kemajuan, zaman pencerahan dan revolusi perindustrian. Selain itu, dunia kedua telah menyedarkan negara-negara Eropah tentang pentingnya keamanan, kestabilan dan kerjasama serantau. Oleh itu, pengalaman sejarah yang dikongsi ini menjadi asas kepada pembentukan semangat kekitaan dalam kalangan negara anggota. Faktor yang terakhir ialah nilai dan prinsip bersama. Kesatuan Eropah berpegang kepada nilai demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan dan kesaksamaan serta kedaulatan undang-undang. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam pentadbiran dan pelaksanaan dasar di semua negara anggota. Melalui perkongsian nilai dan prinsip tersebut, negara-negara anggota dapat mengukuhkan kerjasama serta mewujudkan rasa tanggungjawab bersama dalam mencapai matlamat kesatuan Eropah. Kesimpulannya, integrasi politik dan ekonomi serta warisan bersama dan nilai serta prinsip bersama merupakan faktor utama yang membentuk identiti Eropah. Faktor-faktor ini bukan sahaja mengukuhkan hubungan antara negara anggota, malah mewujudkan semangat perpaduan dan rasa kekitaan sebagai warga Eropah. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan bentangkan bahagian seterusnya iaitu penilaian kejayaan integrasi. Dari sudut ekonomi, integrasi Kesatuan Eropah atau EU boleh dianggap berjaya melalui pengukuhan pasaran tunggal Eropah yang membolehkan pergerakan bebas barangan, perkhidmatan, modal dan tenaga kerja antara negara anggota. Keadaan ini telah meningkatkan perdagangan dan menarik lebih banyak pelaburan serta mengukuhkan daya saing ekonomi di rantau Eropah. Selain itu, penggunaan mata wang euro turut memudahkan urusan perdagangan yang merentasi sempadan kerana mengurangkan kos pertukaran mata wang dan meningkatkan kestabilan ekonomi. Walau bagaimanapun, kejayaan ini turut menghadapi cabaran apabila berlakunya krisis hutang Eurozone sekitar tahun 2010 yang melibatkan negara seperti Greece, Portugal, Ireland dan Sepanyol. Krisis ini menunjukkan bahawa walaupun EU ni berkongsi mata wang yang sama, dasar fiskal antara negara anggota masih tak seragam. Oleh itu, dari sudut ekonomi, integrasi EU ni sememangnya berjaya tetapi masih memerlukan penyelarasan dasar yang lebih kukuh bagi memastikan kestabilan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, dari sudut politik, integrasi EU berjaya memperkukuhkan kerjasama antara negara anggota melalui institusi supranasional. Kerjasama ini membolehkan negara anggota selaraskan dasar dalam pelbagai isu seperti keselamatan, hak asasi manusia, perubahan iklim dan perdagangan antarabangsa. Walau bagaimanapun, kejayaan politik ni mula tercabar bila berlakunya Brexit, iaitu pengunduran UK iaitu United Kingdom daripada EU. Brexit ni telah membuktikan bahawa masih terdapat negara yang lebih mengutamakan kedaulatan dan identiti nasional berbanding identiti Eropah. Selain daripada itu, kebangkitan populisme dan nasionalisme di beberapa negara seperti Hungary dengan Poland, Itali dan Perancis turut mengurangkan sokongan terhadap proses integrasi. Jadi dapat disimpulkan di sini, walaupun EU ni berjaya membina kerjasama politik yang kukuh, cabaran terhadap perpaduan politik dan identiti bersama turut masih berterusan. Akhir sekali, dari sudut sosial, integrasi EU ni telah membawa banyak manfaat kepada rakyat
iaitu melalui prinsip kebebasan bergerak. Rakyat ni boleh bekerja, belajar dan menetap di negara anggota yang lain dengan lebih mudah lah. Salah satu contoh terbaik adalah program Erasmus yang memberikan peluang kepada jutaan pelajar mengikuti pertukaran akademik di seluruh Eropah. Program ni juga bukan sahaja meningkatkan pengalaman pendidikan, malah mengeratkan hubungan budaya serta memupuk identiti sebagai warga Eropah. Selain daripada itu, kerjasama dalam bidang penyelidikan turut meningkatkan inovasi dan perkongsian ilmu dalam kalangan negara anggota. Namun, krisis migran pada tahun 2015 menunjukkan bahawa semangat solidariti dalam EU ni masih belum kukuh. Sebabnya perbezaan pendirian negara anggota terhadap penerimaan pelarian telah membuktikan bahawa kepentingan nasional ni masih mengatasi identiti bersama Eropah. Oleh itu, walaupun integrasi sosial telah mencapai banyak kejayaan, pembentukan identiti Eropah yang benar-benar bersatu masih menjadi cabaran yang utama. Sekian, terima kasih. Jadi, sebagai kesimpulannya, evolusi kesatuan Eropah dari tahun 1994 hingga 2024 menunjukkan bahawa proses integrasi telah berkembang dengan sangat pesat dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perjanjian-perjanjian penting seperti Maastricht, Amsterdam, Nice dan Lisbon telah menjadi asas utama dalam memperkukuhkan struktur serta kerjasama antara negara anggota. Selain itu, Kesatuan Eropah turut mencapai pelbagai kejayaan seperti pengukuhan pasaran tunggal, penggunaan mata wang euro, perluasan keanggotaan EU serta pelaksanaan program Erasmus yang dapat memberi manfaat kepada rakyat Eropah. Walau bagaimanapun, EU masih menghadapi beberapa cabaran seperti Brexit, krisis hutang Eurozone, krisis migran dan kebangkitan populisme yang menunjukkan identiti nasional masih lebih kuat dalam setengah negara. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa Kesatuan Eropah berjaya menjadi sebuah organisasi serantau yang kukuh dan berpengaruh. Namun, usaha untuk membentuk identiti bersama dalam kalangan semua rakyat Eropah masih memerlukan banyak komitmen dan kerjasama yang berterusan daripada setiap negara anggota yang terlibat. Tamat sudah pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.